banyak. Kaki kering saya huraikan sementara ni. Okey, ya. Kaki kering, Ya. lengan, tangan kaki kering. Jadi bila kering sikit-sikit gatal. Tangan buat macam ni, jadi Okey. sini alahan. Sentuh Okey. tak tahu apa, Okey. surface yang tak sesuai. Baik. Sini mungkin kunci atau handphone letak kena sikit. So bila pakai kunci gatal tak? Jarang pakai kunci. Letak kunci poket gatal tak? Kunci letak sini ke sini? Belah kanan. Kanan. Sini. So betul lah. Okey. Kunci yang kalau tak salah nickel allergy. Nickel metal nickel. Dia macam shiny punya. So be careful. Apa-apa nickel yang gelang, wristband yang nickel atau spek yang ada nickel sikit jangan pakai. Pakai yang tanpa nickel. Okey dah. So sekarang ni Baik. cuma perlu 3 ubat saja. Sabun, lotion, 1 krim. Mungkin kalau gatal sangat 1 ubat pil alahan. Itu saja. Tak ada cucuk? Tak payah cucuk semua, sikit saja. Betul, sikit saja. Kaki sini selalu gatal. Dia memang Boleh gatal. saya boleh suntik, saya boleh suntik. Yes. Boleh suntik. But I need to know the cost first. Yes. Ya. Suntikan RM70, ubat gatal RM50, Okey. krim RM90, lotion dan sabun kalau Gatal, nak krim semua dah ada. Ya? RM110. Kata krim semua dah ada. Oh. Kalau nak consider cucuk saja boleh. Cucuk saja Ubat semua ada. RM70. RM70. Okey, betul. Ada ubat gatal tu memang ada memang. Nanti. Lepas ni kita pergi depan, semua yang ada jangan ambil lah. Lepas tu 2 adik-beradik kenakan, boleh kongsi ubat kalau ada. Kalau perlu ubat apa-apa boleh kongsi juga. Oh, okey, I see. Melainkan suntikan lah, lain-lain semua boleh kongsi. Okey. Okay, so kos tu makin rendah lah. Okey, can I ask, ada benda saya nak tanya. Apa yang tak boleh dimakan kalau penyakit macam Ini ni? sentuh barang saja. Macam ni, kan kunci sini. Okey. Itu saja. Kunci elakkan yang nikel punya jangan sentuh sini. Sebab bila peluh besi nikel tu cair sikit. Kena sini. Okey. Ini sebab tangan macam ni. Okey. Surface atau kotor sikit. Okey. Kena kat sini. Badan kering, genetik. Macam adik. Genetik. Sentiasa perlu sabun dan lotion. Okey, adakah ubat tu bertahan berapa lama dengan sabun apa semua? Berapa lama lagi tinggal? Dalam 2-3 bulan, sebulan 2 bulan tu kan. Dapat dia mana? Klinik juga ke? Ini juga. Okey. Boleh guna. Boleh guna. Okey. Adik duduk sini pula. Saya tengok adik. Adik macam mana? Mana tak okey? Motor dryness lah. Dryness kat tangan. Tunjuk sikit. Leher. Kat badan pun ada macam tu. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Lagi. Ada kena apa-apa kat sini? Playing sport ke apa? Main sport ke? Tak ada. Kena apa sini? Gigitan nyamuk ke? Kena Tak. back letak sini ke? Ini alahan biasa lah. Alahan biasa. je. Sapu kering yang sama dengan abang. Kalau perlu suntik juga. Okey. Suntik jimat lah, tapi jangan kerap sangat lah. Okey, tapi you prefer suntik lah. Ada efek apa? Tak ada efek apa-apa. Sebab kalau suntik dia punya efek tu Sebulan 2-3. Tapi jangan kerap sangat lah, sebab terlampau banyak mungkin sikit-sikit kesan sampingan. Okey. Terlampau kerap lah. Baik. So, macam mana? Sebab you kata ubat dah ada lah. Nanti dulu. Ubat kita pergi depan, saya tunjuk semua ubat. Yang Okey. ada jangan ambil lah. Okey. Yang tak cukup, share abang adik. Share. Contoh kalau macam saya konsum pakai sabun tu sabun baby. Okey. Sabun baby kurang pekat. Saya ada sabun yang kuat sikit. Kalau boleh, abang nak adik kongsi lah. Kamu asrama ke rumah? Saya rumah. Rumah. Senang lah. So, share sabun dan lotion. Sebab kalau sabun yang tak kena dia kat atas dia kan. Sebab sabun kita pekat sikit sebab sesuai untuk kulit yang lebih kering. Okey. Kita So, Sabun kalau boleh 1 set lah. Cuma lagi krim kalau perlu RM90 je. Tambah 1 lah. ubat Gatal sangat ke? Tak. Tak gatal, tak payah lah. tak payah.
Saya rasa suntik dah cukup lah. Okey. Okay, Cuba suntik, tengok di depan. Baik. Abang adik umur berapa? Ada apa-apa masalah